Nombor 2, tukarkan 435 kepada pecahan tak wajar. Apa dulu maksud pecahan tak wajar? Okey, ni. Okey, dia macam-macam boleh penerangan. Cikgu cuba terangkan yang satu dulu. Okey, dalam 2 ni ada tak 1? Okey, ada kan? Itu wajar. Tapi kalau cikgu cakap 5/4, dalam 4 ni ada tak 5? Tak wajar kan? Dalam 4 ada 5. Yang wajarnya ialah dalam 5 ada 4. Jadi maknanya sekarang kita kena buat yang pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Tu maksudnya. Okey, so kita buatlah. Okey, tapi awak kena faham dulu apa maksud 4/3/5 ni. Maksudnya 4 ni ada satu bahagian tu, ada 4 bahagian, ada satu tapi semuanya penuh. Maksud macam ni. Sekejap, cikgu nak senang ajar macam ni. Okey, ni awak tengok ni dulu. 5. Maksudnya kek tu atau satu bahagian tu dia ada 5 bahagian. So cikgu bilang 4. 1, 2, 3, 4. Dah. Okey. So apa yang dimasukkan 4 ni, nombor bulat ni, maksudnya semua masih cantik lagi. Okey. So masih cantik lagi, masih belum diambil lagi. Sekarang ni baru 1. Dia nak 4. Okey, buatlah. Kedua, ketiga, keempat. Dah. Semua ni masih elok lagi. Okey, dah. Dan yang seterusnya, pecahan yang ini. Maksudnya sama juga. 1, 2, 3, 4. Cuma yang ada 3. Okey, dah. Jadi soalannya, dia suruh cari pecahan tak wajar. Awak kira yang masih ada. Yang berwarna lah maksudnya. Okey, maksud cikgu ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So jawapannya ialah 23/5. Gitu. Tapi sebenarnya benda Allah ni kalau awak pasifik adalah satu kelebihan. Itu maksudnya. Jadi macam mana kita darabkan, kita tambahkan. Seolah-olah tu 5 tu ada 4 kali. Artinya 5 4 kali tu 1, 2, 3, 4. Ni ada 5, ada 4 kali. Lepas tu tambahkan dengan balance 3. So 5 darab 4, 5 darab 4 tambah 3/5. So jawapan tetap sama juga, 23/5. Okey, itu saja.